Kita percaya seperti operasi kita yang lepas-lepas bahawa akan ada mastermind yang sedang kita buru kali ini. Kerana seperti janji dan juga matlamat pihak Narkotik Bukit Aman untuk kita menangkap mastermind ataupun jerung-jerung yang cuba untuk menjadikan negara kita adalah negara transit. Dan dadah ini adalah selain untuk pasaran tempatan, dadah ini juga adalah untuk pasaran Indonesia dan juga untuk pasaran Hong Kong. Kenapa Malaysia dijadikan oleh sedikit sebagai tempat untuk transit? Kerana pertama sekali adalah kedudukan negara kita yang agak strategik dari segi geografi dan juga topografi. Kita dikelilingi oleh laut yang dalam dan berhampiran dengan negara-negara jiran. Itu faktor yang utama. Yang kedua, sebab negara kita ni mempunyai imej yang baik di mata dunia. Yang mana sekiranya dadah ini dihantar terus daripada Golden Triangle ataupun negara seperti Myanmar, Laos, Thailand, pihak negara luar ataupun counterpart sana akan memeriksa secara detail. Tetapi kalau consignment daripada negara kita, mereka tidaklah sedetail mungkin. Jadi itulah salah satu ataupun antara sebab-sebab negara kita dijadikan oleh sindiket-sindiket ini sebagai negara transit. Percaya berkaitan dengan kemudahan untuk berkomunikasi. Sebab kita boleh berkomunikasi dalam English, dalam bahasa Mandarin dan sebagainya. Ini memudahkan sedikit-sedikit.